Assalamualaikum guys. So jom kita buat kudap-kudap raya yang simple, tak banyak bahan, yang paling senang lah untuk korang buat. So jom, jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak kita tengok semuanya video guys. So jom kita buat kudap-kudap raya kita. Krepek, crispy. Macam itulah nama dia. Yang simple. So mula-mula kita pakai tepung gandum. Saya letak kat sini 2 cawan tepung gandum. Tepung gandum cap apa pun tak kisah, asalkan 2 cawan korang letak dalam ni. Ini confirm jadi punya. Tapi janganlah derhaka dengan resepi kita yang nak bagi ni. Okey, so kita pakai 2 cawan tepung gandum, cawan metrik, dan 1/2 cawan tepung goreng ayam. Tak kisah jenama apa pun. Ni saya pakai yang pedas punya, yang pedas gilanya, spicy. Kalau tak nak pedas boleh pakai yang tak pedas punya. Tepung goreng ayam untuk kita kekalkan kerangupan dan kesedapan rasa dia tu. Kita pakai. So saya letak 1 sudu kecil garam. Dan saya masuk perasa. Ini ikut perasa korang. Tapi serbuk goreng ayam tu dah rasa ngam-ngam dah. Tak perlu apa-apa lagi. So ni kita masukkan 1/4 cawan minyak. Cawan metrik, dan 3 sudu butter atau margarine. Margarine plantar semua boleh. Jadi korang suka untuk 3 sudu. Terlebih sedikit tak apa, terkurang sedikit pun tak apa. Janji korang suka dengan sudu makan tu 3 sudu sahaja. Okey, so kita masakkan dia, cairkan butter tu atau plantar korang tu dengan api yang sedang. Cukup kita cairkan sahaja, okey. So ini bahan-bahan dia kita tak masuk apa-apa. Tapi kalau korang nak letak daun kari boleh, daun sup boleh, tak ada masalah untuk korang punya krepek ni. Tetapi untuk korang baru nak belajar atau nak cuba rangup tak rangup, korang buat saya punya adunan ni dulu, okey. So gaulkan dengan tepung yang kita dah sediakan tadi. Kacau-kacau dahulu, jangan pakai tangan sebab panas. Cukup kacau-kacau dulu. Dah semua rata, baru korang guna tangan untuk ratakan keseluruhan kita punya pelantar minyak tu. Okey. Dia masih suap-suap. Gaulkan, sebatikan ke semuanya dulu. Dan korang sediakan 1 cawan air metrik, 1 cawan metrik air biasa. Atau kalau korang tak nak melekat dekat tangan dan mudah untuk jadikan duk, korang pakai air sejuk. Air yang keluar daripada peti ais boleh. Air tekan korang tu pun boleh, tak ada masalah, janji sejuk. Untuk mengelakkan dia melekit dekat tangan. Senang untuk korang nak dohkan dia, nak jadikan doh. Tapi kalau tak ada air sejuk, tak ada masalah, pakai je air biasa. Boleh sahaja. Tak ada istilah rangup tak rangup. Itu sahaja kita pakai, okey. So ni bahan-bahan yang korang boleh masuk perwarna pun boleh. Saya ingatkan warna dia dah cukup cantik. Kalau korang nak lebih cantik, korang letak pewarna kuning, sebut kunyit sedikit untuk nampak dia lebih cantik dan menarik. Gitulah. So saya masukkan sedikit demi sedikit. Saya pakai air sejuk sampailah jadi dough. Masuk sikit demi sedikit. Sebab kita takut terlebih pula airnya. Tapi sukatan yang saya bagi ni memang ngam-ngam untuk 1 cawan. Sebabkan saya pakai serbuk goreng ayam pedas punya, tangan saya pun jadi pedas. Jadi pedih. Okey. So ni paling simple yang korang nak buat kudap-kudap atau krepek raya haji kita ni. Mudah. So kita rehatkan dia. Tak kisah nak rehat berapa jam pun, janji lebih daripada 15 minit ke atas. So kita rehatkan doh sekejap. Saya rehatkanlah dalam 35 minit macam tu. Barulah saya canaikan dia. Okey, tips ini paling penting. Ni saya tak letak pewarna tau. Nanti saya goreng nampak tak berapa nak cantik lah warna dia. Tapi tak apa, saya pun baru untuk mencuba. Dan pertama saya cuba resepi ni, rangup pula. Tips ni, korang kena canaikan dia sampai nipis seboleh mana yang korang nak nipis. Jangan tebal macam ni, no. Macam korang buat kari pap, tidak. Korang kena buat nipis
senipis-nipisnya. Cukup sampai nipis yang korang boleh buat lah. Asalkan jangan tebal. Nipis macam ni dah cukup dah. Selagi tak terkoyak, selagi tu boleh. Cukup nipis macam ni. Okey. So dia akan crunchy korang punya keripik. Tapi kalau korang nak cantik, korang potonglah petak ikut bentuk yang sama. Tapi yang ni saya malas. Saya nak buat, cukup saya potong saja untuk memudahkan kerja dan senang. Asalkan potong korang ada bentuk. Gitu. Korang nak gelik tu main dengan tepung untuk mengelakkan dia melekat. Bila kita dah potong nanti, okey, dia tak melekat. So kita dah tindir-tindirkan dia pun dia tak melekat. So korang boleh terus masuk dalam minyak. Ni saya pakai pisau roti. Saya ingatkan pisau roti ni terbelah, rupanya tak boleh lah. Saya cuba untuk buat pisau roti, tapi tak menjadi, susah. Dia nak putus. Lala saya pakai pisau biasa lah. So potonglah petak. Ikutlah potong macam mana pun, asalkan korang potong dia ada bentuk nanti. Okey. So korang teruslah letak kat tempat loyang ke pinggan ke. Boleh je tindir sebab korang dah gelik dengan tepung. Bila nanti korang masuk dalam minyak korang, dia tak akan melekat. Dia akan terpisah juga. Don't worry, okey. Yang pastinya jangan tebal. Korang boleh tengok nipis mana yang saya buat. Lagi nipis, lagi crunchy. So ni memang paling simple sangat-sangat. Adonan yang saya bagi pun tak banyak. Korang boleh buat sekejap je. Korang buat step yang ni dulu, macam ni, banyak-banyak. Dan korang boleh gorenglah separuh demi separuh. Begitulah. Okey. So ni separuh saya letak dulu, nak tunjuk korang sebab nak tengok warna dia cantik ke tak. Mula-mula korang kena tahu minyak kena panas dulu. Nak tahu minyak panas ke tak, masuklah satu keping dulu. Tengok dia naik tak. Dia macam ni, dah berbuih macam ni, ada naik. Maknanya minyak korang dah bolehlah masuk korang punya bahan-bahan tu. Adunan korang yang korang dah canaikan tu boleh terus masuk. Okey. Minyak kena panas. Kalau tak panas, dia tak akan melembung dan cantik dia punya kejadian dia. So ni saya try dulu. Bila api korang dah terlampau kuat, okey, korang masuk je, dia dah warna dia dah berubah, korang boleh kecilkan api. Korang boleh kecilkan api. Tak pun korang dah masuk macam ni, dia dah menaik, dia dah melembung, dia masih belum masak lagi, korang boleh kecilkan api. Masa ni besar api. So ni dah masuk semuanya, dah naik, baru saya kecilkan api. Saya sedangkan api. Sebab bila api terlampau kuat, sebab kita pun buatnya yang nipis, dia cepat hitam lah. Warna dia cepat gelap. So nampak yang goreng pertama tu gelap sedikit. Ni dah okey dah warna dia. Tapi warna dia tak terlampau cantik sebab saya tak letak pewarna or serbuk kunyit. Korang kena letak serbuk kunyit sedikit. Baik, next gorengan tu, adunan yang tinggal sikit tu, saya letak pewarna oren. Sebab saya letak tepung pedas gila. So saya nak warnakan dia oren. But ni saya letak dulu warna yang biasa dulu sebab saya dah buat. Dia ikut cita rasa korang lah. Semua ni korang boleh buat sendiri. Okay, korang boleh tengok saya letak je terus macam tu. Dia tak melekat pun. Sebab kita dah canai dia dengan tepung, dia takkan melekat lah. Okey, bila api korang dah panas sangat macam tu, korang kecilkanlah api untuk mengelakkan dia warna dia tak cantik nanti. Warna dia gelap nanti. Okey. Kacau-kacau sikit, bagi rata. Bagi dia terpisah. Bila dah terpisah, biarkan sekejap. And then nak masak tu baru korang kacau-kacau, okey? So ni hasilnya. Korang kena toast betul-betul minyak dia, baru korang boleh masuk dalam botol. Tu pun tip untuk mengelakkan dia tak jadi tak rangup. Kena betul-betul sejuk dan tak ada minyak dekat botol korang.
dekat korang punya kerepek ni, untuk nak letak dalam botol kedap udara. Okey. So ni hasilnya. Korang boleh dengar crispy dia. Saya makan. And then warna ni saya akan buat lagi satu warna orange. So ni warna orange. Kalau nak tengokkan tadi tu macam pepedem sikit kan. Yang ni pula macam nachos. Tapi anak saya lebih suka warna ni. Dia cakap nampak menarik dan nampaklah spicy dia. So guys, selamat mencuba keripik atau kudat-kudat raya haji. Ni saya tengah buat curry puff. Untuk korang buat dengan senang dan mudah. Selamat mencuba guys. Kita jumpa next video. Assalamualaikum guys.